Apa guna flashing aircon ni? Function tak function? Jangan skip video ni. Hello guys, ajak sini. Okay, nampak? Kereta ni tengah buat apa? Ini namanya flashing aircon. Flashing aircon ni ambil masa sikit lah. Lebih kurang sejam setengah untuk satu kereta. Apa benda flashing aircon ni? Senang cerita, flashing aircon ni dia tukar minyak kompresor yang lama. Tengok, ni yang lama punya, nampak colour macam mana tu? Dia masukkan minyak yang baru. Minyak yang baru ni pula asalnya colour putih, tapi dia dah jadi hijau ni sebab kita masukkan UV punya oil. Kita masukkan UV oil supaya lepas ni kalau kata kereta tiba-tiba tak sejuk, senang kita pakai lampu UV, kita tengok leaking tu kat mana. Sambil-sambil dia tukar minyak, dia cuci sekali hose aircon semua. Sebab tu minyak tu jadi kotor macam ni. Boleh memanjangkan lagi jangka hayat barang-barang aircon apa. Contoh kondenser, kompresor, cooling coil, special valve. Sebab tu disarankan flashing aircon ni setahun sekali. Lepas tu sambil-sambil flashing aircon, nampak ni ada 2 meter ni. Satu high pressure, satu low pressure. Sebelum kita nak start flashing, kita tengok dulu bacaan meter, bacaan jarum dua-dua ni. Daripada sini kita boleh simpulkan ada benda tak kena ke tak dengan hampa punya sistem aircon. Tengok high pressure tinggi ke rendah ke, low pressure tinggi ke rendah ke. Daripada situ baru kita flashing. Lepas flashing kita tengok pula bacaan dia masih maintain ke atau berkurang. Selalunya berkurang lah. Selalu high pressure tu tinggi sebelum flashing, lepas flashing tu dia akan kurang. Selalu macam itulah. Kita masukkan termometer ni sebelum flashing, kita tengok berapa suhu sebelum flashing, dan juga kita tengok selepas flashing berapa suhu dia. Selalunya akan jadi lagi sejuk lah. Itulah gunanya flashing aircon. Kalau kata aircon apa tiba-tiba tak sejuk, boleh datang dulu check. Kalau kata belum flashing, kita flashing. Selalunya sebelum flashing tak sejuk, lepas flashing sejuk tu, itu selalunya ada sumbat kat mana-mana. So flashing ni boleh menghilangkan sumbat tu. So kalau kata hampa nak flashing aircon, nak check aircon sumbat, aircon tak sejuk, aircon bocor, boleh datang ke punya kedai. Ada apa-apa soalan boleh komen, nanti kita akan reply. Jangan lupa like dan follow kita. Banyak ilmu kita mau kasih. Itu saja. Thank you, bye-bye.